Assalamualaikum daripada Nurul hari ini. I was just cleaning my yard. Cuaca begitu panas, so it's actually biggest challenge for petani. Saya punya ni macam botol semua jadi kecil. Hari tu besar tapi no matter what kita tetap teruskan. Hari ni saya just nak tunjukkan cara saya. This is actually buah makisa yang saya tanam dalam tisu yang di depan hari tu. Selonggok saya pernah share. So saya mula buat penjarangan lah. Yang sihat-sihat saya biarkan tapak asal. Yang nampak kenit-kenit ni saya akan pindahkan ke lokasi baru lah, yang lebih baik. So cara saya simple je. Saya gali lubang. Okay, lubang dalam tanah biasa. Ni terpulang lah masing-masing. Kalau ada suka tanam pasu, tanam lah. Saya kurang minat tanam pasu. Saya suka direct dalam tanah. So dekat bawah tu, lapisan tanah tu memang butter. Tengok kat sini. This is a very challenging land to grow something. Sebab dia punya tanah tu keras macam batu karang. Tapi somehow I tried. Dan sebelah sini dia dah elok sikit. So I letakkan air terus dalam lubang. Sebab previously saya siram daripada atas, dia kecut. So bila ada lubang, ada air di dalam lubang pokok, dia akan segar. So kita letakkan air. Tengok dia tak berapa resap. Tanah ni memang challenge. Itu adalah antara challenge dia. Tapi tak apa, it doesn't matter. Orang kata lagi mencabar ni lagi seronok kita kalau kita berjaya kan. So dekat atas tu saya letakkan sisa rumput-rumput yang dah kering ya, yang saya bersihkan laman tu saya letak di pangkal pokok ni. Ni adalah pokok durian selat ataupun durian Belanda. It looks well, dah sihat. Mungkin sebab dia serap baja. So from time to time saya akan ambil tanah tu daripada pangkal dia, kemudian saya letakkan yang baru lah sebagai ganti. Itu cara saya lah, masing-masing it's actually freestyle. So nanti kita akan pindahkan dan kita tengoklah hasilnya dalam 2 minggu. Saya harap diorang survive lah. Yang ni saya just actually cabut-cabut je. Kalau tak confident, orang jenis suka menanam dalam beg poli, semai dulu dalam beg poli for 2 weeks ke apa, kalau nak pindah ke tanah pun. Tapi saya selalu direct je. Ni kalau nak letak ada sisa dapur pagi ni, boleh letak di atas. Saya tak masak lagi, tak ada sisa lagi. So saya biar rumput sajalah sebagai baja. You can see that air ni maintain so it's good for the soil. Nanti kita tutup, letak pokok dan kita cover dengan soil asal yang kita korek tadilah. Itu saja cara saya. Selamat mencuba. So this is how the makisa from the side asal yang saya kata saya makan sebiji makisa. Saya letak dalam kertas tisu and I just plant it. Kambur sikit, shallow je, dan saya tinggalkan. Alhamdulillah dia survive. Memang tak siram tak apa, tapi lately saya siram lah untuk menggalakkan pembesaran. And saya dah buat penjarangan. So hanya yang sehat-sehat saya biarkan. Yang kecil-kecil yang kuyus tu saya alihkan ke tempat lain for better chance lah. Saya tak buang Sometimes orang buat penjarangan dia buang, tapi saya akan relocate lah. So nampak thriving well. Ni makisa jenis masam, sesuai buat jus. Makan begitu saja, dia very sour. Tapi kalau buat macam halwa ke apa, it's gonna be good. Jus ke. So kita pindahkan ke tempat baru. Sebahagiannya yang kurus-kurus dah ada satu tempat di umbi pokok kelapa, dan yang satu lagi dekat staging. Okay, saya selalu realistik dalam kehidupan. Sebenarnya laman saya tak adalah impressive point, but apa yang penting bagi saya ialah saya ada masa lapang. Saya memanfaatkan masa lapang dan saya release bila buat kerja-kerja pertanian ni, sebab kita akan bersendirian dengan alam. So ini boleh tengoklah kesan-kesan kerja saya. Bila saya bersihkan kawasan hari tu, banyak rumput, saya just lambakkan je di pangkal pokok kelapa. Dan pokok kelapa ni pun dapat manfaat baja. Dan from time to time saya akan gunakan sisa kompos ni untuk alihkan ke tapak baru untuk pertanian lah. Yang ni saya pindah kalau ada. Tapi saya ada masalah sikit. Selalunya saya malas nak buat dia punya juncung atau pancang dia. So dia tak berapa impressive sikit kat sini. Ni tak pernah baja. I just grow like that. Mudah-mudahan husband saya tolonglah sembuhkan easy grow saya.
ada masalah sikit bab nak membajir. Dia rajin menanam je, tak rajin menjaga. Okay, so kita sambung kerja kita memindahkan markisa tadi ke tempat baru. Okay, Alhamdulillah saya dah pun selesai menanam 4 corner di staging ni. Atau staging karat ni sebab dah lama masa buat rumah hari tu. So daripada bazir macam tu je, kita buat sebagai sokong lah. So setiap kuarter ni ada 4 ataupun 5. Kita balik 1, 5 So yang ni lepas letak tanah, saya letakkan lagi organik repot tu. Dan siram banyak-banyak, sebanyak-banyak yang boleh lah hari ni. Sebab akar baru kan. Kat sana ada 1 kuarter dan 4 kuarter. So hopefully ada rezeki dia membiak dengan subur dan bekalkan kita dengan jus markisa. InsyaAllah, amin. Yang ni kacang botol ni sebenarnya tak apa je, biar je. Sebelum ni saya tanam pun saya biar je. Dia akan ada fasa-fasa dia lah. Kita jangan force sangat sebab kacang ni dia survivor. Dia thrive sendiri ya. Dia akan thrive dalam cuaca panas ni. Bila hujan nanti dia akan gebu-gebu lah. So just bertenang je lah. So ada yang start memanjat dah tu. Dia sebenarnya kacang ni tak boleh dibaja sebab dia dah boleh ikat nitrogen. So that's the beauty of planting ke kacang dalam tanah kita lah. Sebab dia boleh suburkan tanah dan pada masa yang sama kita sendiri pun tak perlu nak jaga-jaga sangat dia. Just pastikan ni banyak rumpai dia. Dia sejak musim kemarau ni, dia macam halted sikit perkembangan. Sebelum tu elok je sebenarnya. Saya akan cuba letakkan jugalah sisa organik hari ni. Tolong dia through the hot season. Hopefully hari ni mendung sikit. Hopefully we are getting some rain insyaAllah. Segarlah sikit tanaman-tanaman kita, insyaAllah.